Bukan saya nak wish dari Kak Jah, hari jadi saya boleh ke Allah selamatkannya. Allah selamatkannya. Allah selamatkannya dunia akhirat. Allah selamatkannya. Amin. Delay dah SPSS aku di beg aku ni, tunggu gaji dah habis. Biar benar Tajul. Baru 2 bulan. User ya. Thank you korang tag screen. Thank you. Jazakumullah khair. Terima kasih. Semoga okay, sambil-sambil tag tu, sambil-sambil selawat sebab ni kan hari Jumaat. Jadi kita sambil-sambil selawat, sambil-sambil tag screen. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau boleh repost sampai 100. Kita boleh insya-Allah dengan izin Allah SWT we can do this together, walaupun follower yang lama dengan baru ni memang jauh beza, tetapi insya-Allah TikTok yang baru ni adalah follower yang sangat berkualiti insya-Allah. Okay, birthday Farah pula. Allah selamatkan Farah. Allah selamatkan Farah. Allah selamatkan Farah dunia akhirat. Allah selamatkan Farah. Amin. Thank you Tana Jihad dan semua yang share dan repost. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak alang-alang kita baca surah Al-Mulk sama-sama? Oh ya ke nenek 3 bulan 2 juga Happy birthday semua. Terima kasih Potri. Baru betul. Apa tu tiramisu? Birthday. Okey lah untuk semua untuk semua Kak Jah janjikan sekali lah Oh terima kasih. Jeng. Allah selamatkan semua. Jeng. Allah selamatkan semua. Jeng. Allah selamatkan semua dunia akhirat. Jeng. Allah selamatkan semua. Jeng. Ni ya Allah, tiba-tiba buka tadi you can go live yang lama punya. So task dia adalah yang baru punya you can go live, tapi back aku ni tak boleh lagi. So sekarang ni kena buat live 30 minit sekurang-kurangnya setiap hari selama 3 hari. So nak tengok performance tu dulu. So I perlukan sekarang ni dah berapa minit Sekarang sudah berapa minit? Syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya. You can either go really go live this. You must go live at least 25 minutes to in total count as a valid go live a day. Baru 1% naik. Selawat ke atas Nabi. Okey, baru 30% untuk settlekan. Oh, baru Kak Jah faham. Waktu ketika kita live, kita boleh nampak content quality adjustment. No violence has been detected during this live. Keep it creating quality content. Oh, macam tu Sebab tak ada back kuning kan. So, baru 9 minit. Teringat masa mula-mula live, kejap-kejap tengok berapa minit dah. Oh, tiramisu. Oh, ya ke? Patutlah korang dah ada pengalaman. Terima kasih Afifah. Jazakumullah khair. Birthday awal benar. Ya Allah, terima kasih Afifah. Terima kasih Anfarah. Terima kasih memeriahkan lagi. Kak Jah tahu how supporting you are. Kak Jah tahu betapa baiknya hati kalian, betapa supportingnya kalian, betapa korang ni memang betul-betul macam family. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Family kepada kita orang. You guys such a good heart. You guys such a good heart. My heart will go on. Nah itulah. Okay. Korang jangan keluar. Jom sama-sama kita ambil manfaat ini sebab baru 10 minit. Ada lagi 20 minit. So kita kita baca surah Al-Mulk nak? Patut Kak Jah, hari Selasa tu tangan saya sakit, tak tahu sebab apa. Tapi rasa sakit. Dah check doktor ke? Family kena lepak sambil kopi kan Kak Jah? Betul, kopi boleh buat dekat rumah yang Kak Jah akan share beg kuning ni nantilah, insyaAllah. Nana lah teman saya 30 minit tu nak suruh Nana teman. Itu first time lah buat live. So korang borak apalah selama setengah jam tu.
Jom Almond. Nenek nak, okey. Cucu baca. Ini special Spanish latte. Walaupun korang tak minum pun lagi kan, Roro? Okey, jom kita baca surah Al-Mulk. Mudah-mudahan ada keberkatan dalam live kita insya-Allah. Najul, jom pilih apa tu? Kak Jaya Nana. Borak jumpa Kak Jah first time macam mana? Apakah tu? Baru mau taruh nasi. Tak apa, enggak apa-apa sih. Taruh aja. Borak macam mana boleh jumpa each other? Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Jah cepatlah start. Okay. Tenggelam komen saya. Okay. Jom start. Baru 12 minit, okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نصينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk rahmat, ingatkan apa yang kami terlupa, ajarkanlah kepada kami apa yang tidak kami ketahui, jadikan ia pembela kami wahai pemilik alam semesta. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah dah 21 minit. Terima kasih korang. Jazakumullah khair. Alhamdulillah dah makan tadi. Korang dah makan belum?
Kak Jah, macam mana hari ini? Alhamdulillah, hari ini sangat Alhamdulillah. Bagaimana keadaan korang hari ini? Ada apa persoalan ke? Ada apa-apa benda nak share ke? Kita cecek lah sikit-sikit tapi tak lama lah. Nanti bila dah betul-betul ni, sebab tak expect kan boleh buat live. Alhamdulillah hari Jumaat ni tarikh berapa? 2 Julai. Ingat 2 Julai 2026 ada tarikh keramat Kak Jah buat live. Alhamdulillah sebab daripada doa korang semua. Belum makan sebab diet. Wah, Masya Allah. Thank you tiramisu. Wow, QQ. Banyaknya rose. Banyaknya bunga rose. Tak sabar nak kena racun. Sungguh. Tunggu sebentar, wahai kawan, kerana hujan masih. Jangan sebut, oh ya ke? So nak sebut cun Oh tak boleh Oh, enggak boleh ya? Okey. Doa UPKK dapat 9A. Amin amin rabbal alamin. Je. Oh, begitu. Oh, pramugara tu dah meninggal ke? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena je. Ya Allah, jom kita hadiahkan. Betul ke? Ni confirm berita betul ni? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, jom kita hadiahkan Al-Fatihah, ya Allah. Tapi Allah sayang dia, nampak sangat dia orang yang sangat baik. Masya Allah, pramugara diangkat darjatnya, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, meninggal hari Jumaat. Ya Allah, besok ke bumi hari Jumaat. Meninggal malam Jumaat. Meninggal malam Jumaat ke bumi hari Jumaat. Subhanallah, ya Allah, ya Allah. Moga syurga buat beliau, insyaAllah. Ya ke? Ya Allah. Betul. Apa nama dia? Hafiz yang menyantuni jemaah-jemaah haji yang baru-baru ni kan? Masya Allah, rezeki Allah. Mau curhat ya, Tuan Hafiz Al-Bukhari. Masya Allah, semoga Allah tempatkan, ya Allah, Tuan Hafiz Al-Bukhari ini di tempat orang yang beriman. Syurga tadi kita tanpa hisab tanpa azab. Kuburnya seperti taman-taman syurga, ya Allah. Tiada perkara-perkara yang memudaratkan, hanya yang baik-baik, yang indah-indah, yang boleh terus masuk seperti sepatah kilat ke Jannatul Firdaus tanpa hisab tanpa azab, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Dia sakit apa tiba-tiba je? Terima kasih dah tap screen 75k bagi 100 boleh dengan repost 100. Kalau repost, korang repost, orang boleh repost satu je kan? Terima kasih tiramisu yang sangat pemurah hatinya. Syukron. Minat Asian. Terima kasih Anfara. Terima kasih lah korang ni semua. Wah, ada 200 yang melihat. Alhamdulillah. Terima kasih Roro. Terima kasih tiramisu. Thank you usus. Tiba-tiba ke dia dah pernah sebab macam tiba-tiba turun mendadak kan? Usus. Colon stage 4 dah. Ya Allah. Masih baru lagi ke dah lama kena? Esok ada hafazan Bitaufiq wan Najas. Semoga dipermudahkan hafazannya. Tetek spray sambil selawat. Doakan Atuk cepat sembuh, ya Allah. Berikan kesembuhan kepada Atuk, afiat, amin. Dah lama dah. Baru live ke? Dah dalam 25 minit. Last year. Ya Allah, ya Allah. Itulah kan, dunia ni sementara kan. Tuhan, mudahkan jalan hidupku. Oh, dia kata your device is heating up Macam nak ambil bateri je ni. Kau kena latih sedap. Kak je suggest tak pernah mengecewakan. Alhamdulillah.
Kak Jah hari ni minum 2 coconut latte lakin coffee. Masya Allah. Jus apa yang latest sedap? Kak Jah lama dah tak beli ke jus. Kak Jah dah termelekat dengan lakin coffee coconut latte. Tu angkat tangan saya cepat sebab saya dah tak sabar nak angkat tangan ni, duduk tangan. Sabar nak angkat tangan ni, duduk tangan ni. Oh, boleh sambung. Okay, Kak Jah habis bateri, tiba-tiba dia boleh muncul balik. Oh, this is so, Masya Allah bateri charge, bateri terus. Lepas tu terus boleh. Amazing. Tapi gelap yang menakutkan pula. Dia punya filter-filter pun sangat menakutkan. So, berapa minit lagi sudahnya ni? You can co-host with other creators and make some new friends. Dah cukup ke? If you go live one more day this week, barely go live, surpass your highest league content engagement. So Kak Jah dah settle ke ni? Kak Jah macam dah settle je ni. Betul tak? Kak Jah Angka dah hilang live tu, Kak Jah kena start balik. Kak Jah Angka dah hilang live, Kak Jah kena start balik buat live daripada kosong. Korang dengar ke suara Kak Jah ni? Kenapa korang senyap? Korang dengar tak suara Kak Jah? Dengar tak? Sebab korang tak cakap apa-apa pun. Kau tak boleh cakap apa-apa ke? Tak boleh komen ke apa ni? Assalamualaikum. Korang macam tak boleh komen Komen? Korang boleh komen tak ni? Tak boleh komen ke apa ni? Tuhan mudahkan jalan hidupku, biar rezeki datang tanpa keliru, biar semua biar semua ramai yang bertahan. Lost connection, unstable connection. Yang bahaya ni kepada kesihatan TikTok. Unstable connection ni. Komen 300,000 like. Alhamdulillah. Terima kasih. Tak tahu lah korang boleh nampak ke tak. Boleh buat kereta. Tak ada. Kok pula Kak Jah? Share lah. Terima kasih. Tap screen. Macam mana? What the happen? You guys cannot. Taklah. Yang penting dah settle. Dah settle 33 minit. Alhamdulillah. So malam Jumaat ni Kak Jah mohon untuk doa daripada semua orang yang soleh-solehah. Doakan segalanya, urusan kita semua dipermudahkan, diampunkan segala dosa, dimasukkan ke dalam syurga tinggi tanpa hisab, tanpa azab.
dilapangkan rezeki yang berkah, diberikan kefahaman ilmu agama dan dapat beramal, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wah, repost live post 181. You guys do the great job. Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat. Kak Jess sangat appreciate korang punya effort and your time. Thank you so much. Jazakumullahu khair. Terima kasih sangat-sangat. Masya Allah. Yang kalau all account tak adalah selaju ni. Yang account ni korang memang betul-betul all out Thank you. Tak dapat balas jasa baik korang. Thank you so much. What is this? Kak Je tak faham lah apa TikTok Community Fest ni. Okay lah guys, Kak Je perlu mengundur diri dulu. Terima kasih banyak-banyak semua korang-korang yang support. Thank you ya Allah. Kak Je tak dapat balas jasa baik korang, tapi semoga Allah jualah yang sebaik-baik, menggancarkan sebaik-baik ganjaran buat kalian semua, insyaAllah. Terima kasih, insyaAllah nanti jumpa lagi. Jangan lupa mengantuknya. Thank you Kas dan tiramisu. Kak Je tak tahu, nanti mesti korang akan DM Kak Je kenapa korang tak boleh komen Kak Je. Kak Je pun tak nampak komen korang. Polik pula. Thank you. Syukran Anfara. Masya Allah. Tabarakallah. Jazakumullahu khair. Masya Allah. Pandai ambil pahala pada hari Jumaat yang mulia ni Subhanallah. Thank you. Lapar rezeki berkat buat korang yang sangat layak Allah, Masya Allah ni. Baik korang. Okay, Kak Je dah sampai ke destinasi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Anfar.